Mungkin ramai orang yang tak akan setuju bila saya cakap macam ni. Tapi tuan-puan, sebenarnya tak semua duit simpanan sesuai ditukarkan dalam bentuk emas tau. Video ni khas untuk tuan-puan yang ada simpanan RM10,000 hingga RM50,000. Atau mungkin bagi yang baru nak mula simpan emas tapi takut terbuat kesilapan keuangan. Baru-baru ni tuan-puan, ada seorang penyimpan emas bagi tahu saya dia ada bajet sekitar RM30,000 dan dia nak tukarkan semua sekali ke dalam bentuk emas sebab harga emas tengah murah. First, niat dia memang bagus sebab dia nak selamatkan duit daripada inflasi. Tapi cara dia mungkin tidak. Caranya sebenarnya salah. Sebabnya kalaulah tiba-tiba berlakunya kecemasan kan, contoh kereta rosak, anak sakit ataupun hilang kerja dan dia mungkin terpaksa jual emas tersebut dalam tempoh masa yang terdekat tanpa sempat tunggu harga emas naik, dan masa itulah kebanyakan orang akan rugi. Jadi apa cara yang betul sebenarnya? First of all, tuan-puan kena asingkan dahulu simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Setiap orang kena ada dana kecemasan masing-masing so that kalau apa-apa jadi, kita tak perlu sentuh tabungan emas kita langsung tau. Yang kedua, kena asingkan komitmen tahunan buat sinking fund. Contohnya insurans kereta, road tax, servis kereta, cukai pintu dan apa sahaja kes yang mungkin kita tak jangka akan berlaku. Sebab kalau tuan-puan tak sediakan awal-awal, emas jugalah yang tuan-puan terpaksa jual nanti. Lepas je dah selesai 2 langkah ni, daripada RM30,000 tadi, mungkin tuan-puan akan tinggal sekitar RM15,000 sahaja yang betul-betul selamat untuk dijadikan sebagai emas. Dan inilah sebenarnya cara menyimpan emas dengan strategi, bukan dengan emosi. Sebab emas ni dia bukannya alat untuk kita cepat kaya, tapi untuk kita lindungi nilai simpanan kita. Dapat sesuatu? Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan. Tapi bagi tuan-puan yang pada hari ini yang nak saya bantu adakan tabung emas yang pertama dengan Papi Gold, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan Papi Gold.